Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni saya nak tunjuk video macam mana saya nak edit video untuk saya buat podcast dengan kawan-kawan saya. Tapi ni saya tunjuk video saya sajalah. So 1 minggu ni saya busy dengan program transformasi minda. Okay, so saya tunjuk video bloopers lah. Macam mana saya buat video saya, okay? Dan hasil dia. Orang kurang upaya dalam perkhidmatan awam. Adakah ia satu cabaran atau peluang? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nofadila binti Harun selaku moderator anda hari ini akan membincangkan iaitu tajuk model kita hari ini, orang kurang upaya ataupun akronimnya OKU dalam perkhidmatan awam. Untuk tidak melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput para panel kita hari ini untuk mengulas sedikit mengenai orang kurang upaya dalam perkhidmatan awam, adakah ia satu cabaran atau peluang. Dipersilakan. A few moments later. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani sidang penonton. Bersama saya Nofadila binti Harun selaku moderator hari ini bagi membincangkan topik kita pada hari ini iaitu orang kurang upaya ataupun akronimnya OKU dalam perkhidmatan awam. Bagi menjelaskan mengenai perkara ini, saya menjemput para panel kita hari ini untuk mengulas sedikit tentang isu ini sama ada OKU dalam perkhidmatan awam adalah satu cabaran ataupun peluang. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera sidang penonton bersama saya Nofadila binti Harun selaku moderator pada hari ini bagi mengulas isu iaitu OKU dalam perkhidmatan awam. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, sidang penonton bersama saya Nofadila binti Harun selaku moderator hari ini yang akan membahaskan isu berkenaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera sidang penonton bersama saya Nofadila binti Harun selaku moderator anda hari ini. Jadi hari ini kita akan membincangkan isu orang kurang upaya OKU dalam perkhidmatan awam. Jadi tanpa tidak melengahkan masa lagi, saya menjemput para panel untuk mengulaskan sedikit mengenai perkara ini sama ada salam sejahtera, salam Malaysia Madani, sidang penonton bersama saya Nofadila binti Harun selaku moderator pada hari ini yang akan berbincang bersama panel pada hari ini. Jadi tidak melengahkan masa lagi, saya akan menjemput para panel untuk menerangkan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama saya Nofadila binti Harun hari ini sebagai moderator hari ini. Jadi hari ini saya akan membincangkan isu Kenapa kau tak cakap Bahlul? Aku cekik kau. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, sidang penonton. Selamat datang ke podcast Pendidikan Awam bersama saya Nofadila binti Harun selaku moderator hari ini yang akan membincangkan mengenai orang kurang upaya ataupun akronimnya OKU dalam perkhidmatan awam. Jadi untuk mengulas isu ini, saya menjemput para panel untuk mengulas sedikit mengenai isu orang kurang upaya dalam perkhidmatan awam. Adakah ia suatu cabaran atau satu peluang? Dipersilakan. Kamera ready? Ready. Kamera! Ready? Action! Terima kasih para panel. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membina masyarakat dan tempat kerja yang lebih inklusif, menghormati kepelbagaian serta menghargai sumbangan golongan OKU terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih. Hingga jumpa lagi. Okey, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action.
Terima kasih para panel. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membina masyarakat dan tempat kerja yang lebih inklusif serta menghormati kepelbagaian dan menghargai sumbangan golongan OKU terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih para panel atas ulasan yang diberikan tadi. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membina masyarakat dan tempat kerja yang lebih inklusif serta menghormati kepelbagaian dan menghargai sumbangan golongan OKU terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih. Hingga jumpa lagi. Terima kasih para panel atas ulasan yang diberikan. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama memberi... 1, 2, 3. Terima kasih para panel. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membina masyarakat dan tempat kerja yang lebih inklusif serta kita menghargai kepelbagaian dan kita menghargai sumbangan golongan OKU terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Sidang Penonton. Selamat datang ke podcast Pendidikan Awam bersama saya, Nur Fadila binti Harun, selaku moderator hari ini yang akan membincangkan mengenai orang kurang upaya ataupun akronimnya OKU dalam perkhidmatan awam. Jadi, untuk mengulas isu ini, saya menyebut para panel untuk mengulas sedikit mengenai isu orang kurang upaya dalam perkhidmatan awam. Adakah ia suatu cabaran atau suatu peluang? Dipersilakan. Terima kasih para panel. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membina masyarakat dan tempat kerja yang lebih inklusif serta kita menghargai kepelbagaian dan kita menghargai sumbangan golongan OKU terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.